Assalamualaikum, bersama saya Ayuni dari Sugih Wang Construction. Hari ini kita berada di tapak pembinaan di kawasan Seri Bunian Pontian. So hari ini kita berpeluang dan ada rezeki untuk berjumpa dengan tuan rumah kita, iaitu Puan Azilawati. Okey, pemilik untuk rumah ni lah. So untuk rumah ni kita dah siap dibina, and sekarang kita nak membuat sesi penyerahan kunci. Tapi sebelum kita nak membuat sesi penyerahan kunci, kita nak minta sedikit lah feedback ataupun review daripada tuan rumah kita, iaitu Puan Azilawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana memberi rezeki pada kami untuk membina sebuah rumah impian kami. Terima kasih pada Sugih Wang kerana telah menyiapkan, merealisasikan impian rumah kami ni. Walaupun rumah ni hanya sebagai rumah persinggahan, tapi alhamdulillah dalam tempoh yang ditetapkan, rumah ini dapat disiapkan sebelum raya hari itu. Terima kasih banyak-banyak pada Sugih Wang, dan kami minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa kepada pihak Sugih Wang, salah silapkan dalam tempoh pembinaan rumah ni, ada yang tidak puas hati. Tapi alhamdulillah lah, Sugih Wang dapat menyelesaikan segala masalah yang dihadapi lah. Saya rasa itu sahajalah. Sugih Wang memang terbaik. Okey, alhamdulillah, terima kasih Puan Azilawati. Kita pun daripada pihak Sugih Wang Construction, kita nak minta halal dan minta maaf lah jika ada kekurangan daripada pihak kami. Tapi insya-Allah kita punya Sugih Wang Construction akan cuba yang terbaik. Okey, so jika ada apa-apa masalah ke apa, kita akan selesaikan secepat mungkin lah. Okey. So terima kasih juga Puan Azilawati sebab memberi kerjasama dan juga mempercayai Sugih Wang Construction. Okay, so kita nak mulakan sesi penyerahan kunci, dan juga ada sedikit cenderamata lah daripada kita, daripada kita punya pihak Sugih Wang Construction.